Okay, so dalam video ni kita nak tengok berkenaan dengan aplikasi aruhan. Okay, so ini adalah penjana ataupun generator. Okay, just in case lah korang confused dengan motor dan juga generator. Ingat, generator ni nama dia generator, dia generate, dia jana. Jana tu maksudnya dia yang hasilkan. So logik lah, penjana arus ulang alik, dia yang jana arus ulang alik tu. Okay, dia yang generate alternating current. So maksudnya tak adalah bekalan kuasa. Jadi kat dalam gambar ni nampak mana ada bateri. Okey, mana ada bateri, mana ada apa-apa yang menghasilkan arus. Sebab benda ni lah yang menghasilkan arus. Okey, tapi kalau korang tengok rupa lebih kurang sama tapi tiba-tiba ada bateri. So ada bateri tu maksudnya baterinya dah ada, arusnya dah ada. Itu adalah motor. Tapi generator adalah bila tidak ada bekalan kuasa. So tak ada bekalan kuasa, dia sendiri yang generate electricity tu. Right? So anyway, generator tu penjana arus. Dan kita ada dua jenis arus. Jadi kita ada dua jenis generator. So generator kita ni atau penjana kita ni dua jenis berdasarkan jenis arus yang dihasilkan. Jadi kita ada penjana arus ulang alik dan penjana arus terus. Jadi kalau penjana arus ulang alik tu dengan arus terus, apa beza dia? Korang tengok satu ni gelang gelincir, satu lagi commutator. Okey, satu ni gelang gelincir, satu lagi adalah commutator. Jadi commutator dengan gelang gelincir ni apa? Structure tu lah. Sama je dengan motor sebenarnya. Okey, kalau nampak je motor, kita dah kalau nampak je arus ulang alik, kita dah tahu dah itu adalah berkenaan dengan slip ring. Okey, tapi ini adalah slip ringnya, ini adalah commutatornya. Jadi kalau nampak slip ring, kita tahu dia adalah satu arus ulang alik. Kalau nampak je commutator, kita tahu dia arus terus. So structure dia hampir sebiji dengan motor, beza dia tidak ada bekalan kuasa. Okey, jadi sekarang ni macam mana dia buat kerja? Macam mana dia buat kerja? Macam mana dia hasilkan arus tu? Jadi first kali korang kena ingat pasal potong tu. Okey, dalam video aruhan yang pertama, kita belajar pasal kalau ada pemotongan garisan medan magnet ataupun there is cutting of magnetic field line, dia akan hasilkan EMF atau EMF tu akan hasilkan voltan lah, arus DGE. Okey, kalau rasa macam sangkut sangat, just bayangkan kalau ada potong garisan, dia akan hasilkan arus. Macam tu. Okey, jadi sekarang ni, jom kita tengok dekat sini. Video. Jadi ini kalau korang cari dekat YouTube atas ni, Working Principle of AC Generator, ini adalah dia punya channel. Okay, korang boleh tengok secara penuh lah. Tapi kat sini cikgu tunjuk ringkasan sahaja dan ini adalah AC sahaja. Okay, jadi sekarang ni apa yang berlaku, korang kena faham bahawa garisan kuning ni adalah garisan medan magnet. This is the magnetic field line. Okay, lepas tu ini adalah gegelungnya. Okay, ini adalah besinya. Ini adalah besi ataupun gegelungnya. Jadi ingat, bila kita belajar tadi, kalau ada potong-potong garisan medan magnet tu akan ada arus. Okay, ataupun ada EMF lah. EMF atau DGE. Tapi kalau siapa yang rasa macam lah, EMF tu apa pula? Tak apalah, bayangkan arus dulu. Nanti study balik EMF dekat bab 3. Okay, tapi nampak je ada potong-potong adalah arus yang terhasil. Okay, cumanya, okay, sekarang ni, potong ni dia adalah maksimum bila dia perpendicular. Maksudnya, katakanlah ini garisan. Okay, nampak ke? Nampak yang kat bawah ni. Okay, katakanlah ni garisan medan magnet. Okay, ni utara, ni selatan. Garisan medan magnet. So, kalau korang nak potong maksimum, paling banyak sekali, paling kuat lah orang kata dia boleh potong adalah kalau dia potong macam ni. 90 darjah. Ini adalah maksimum cutting. Maksudnya kalau dia berjaya potong dalam keadaan macam ni, dia akan potong, EMF tu akan terhasil maksimum. Tetapi kalau dia potong sengit, maksudnya dia potong macam ni ke, ataupun dia potong lain ke, boleh. Hasil juga. Tapi pemotongan dia tu kurang. Okey, jadi sekarang ni apa kaitan dengan semua ni? Kaitannya adalah, korang perhatikan, dekat sini kita label gegelung ni sebagai A, B, C, D. So, A, B ni kita pusingkan dia. Kita yang pusing tau. Kita yang kena pusingkan sebab dia adalah generator. Okey, dia tak pusing sendiri. Kita yang kena pusingkan dia. So, kita pun pusing. Jadi, bila kita pusingkan, mula-mula perasan tak dia dalam keadaan menegak. Sekejap. Oh, tulisan dia hilang. Tak nampak. Sekejap. Okey, dia berada dalam keadaan menegak sekarang. Okey, bila dia keadaan menegak, garisan tu lalu je lah. So, bila garisan lalu je, tak adalah cutting of magnetic field. Sebab itulah kalau tengok dekat sini, galvanometer sekarang kosong. Kenapa? Sebab dalam keadaan menegak, dia kosong. Okey, selepas tu, buat apa? Selepas tu, dia pun berpusing. Jadi, sekarang kita nampak. Sekejap, sabar. Dia pusing. So, nampak? Dia potong. So, bila kita tengok dekat sini, dia potong garisan medan magnet tu dalam keadaan macam ni. So dia potong lah. Potong. Sebab tu ada bacaan.
Sebab tu ada bacaan. Tapi pada waktu ni, dia potong dalam keadaan sengit. So, ada bacaan tapi taklah maksimum. Okay, sebab apa? Sebab kalau nak maksimum, tadi yang cikgu kata 90 darjah tu. Okay, kita teruskan pergerakan dia. Sekarang. Nampak? Kat sini, maksimum. Kenapa kat sini maksimum? Sebab tengok, AB tu, dia turun macam mana? Macam mana cara dia turun? Dia turun betul-betul 90 darjah. Pada waktu ni dia turun betul-betul macam ni. Kan? Dia potong garisan medan magnet, dia pergi potong turun macam ni 90 darjah. Sebab tu dia maksimum. Okey, lepas tu teruskanlah perjalanannya. Teruskan perjalanannya, dia pun turun. Okey, turun macam ni. Okey. So kat sini pun ada cutting juga, nampak? Kat sini pun ada cutting tapi bukan maksimum. Dia potong sengit sikit. Lepas tu kat sini dia kosong balik. Kenapa kosong? Sebab garisan tu tak ada pemotongan. Dia lalu je lah. Garisan kala kuning ni, dia lalu sahaja. So sekarang dia kosong balik. Okey. Dan seterusnya. Jadi kalau korang perasan tadi AB ke atas. Tapi sekarang ni CD ke atas. Maksudnya dia dah separuh. Okey. Dia dah separuh putaran. Sebab AB dekat atas, sekarang AB dekat bawah. So baru separuh. Jadi kalau nak lengkapkan, dia akan pusing macam ni balik lah. So korang tengok graf dekat bawah tu. Okey, untuk dapatkan penuh satu putaran lengkap AB ke atas balik, ini rupa dia. Ini adalah rupa satu putaran lengkap. Okey, jadi apa yang penting kat sini? Apa yang penting dekat sini adalah ni kosong. So bila dia kosong, maksudnya dalam keadaan menegak. Kalau dia dalam keadaan ni, dia dalam keadaan melintang sebab dia potong garisan tu maksimum. Okey, so sekarang ni ini adalah rupa graf dia lah. Jadi, mari kita tengok yang seterusnya, apa yang berlaku. Okay, apa yang kita kena tahu. Kat sinilah. Jadi, kalau penjana arus ulang alik, arus dia ulang alik lah. Current dia alternating. Alternating maksudnya ada dua arah. So, ada positif dan ada negatif. Jadi, yang ni penting tau. Tak adalah. Sebab soalan suka tanya lah pasal benda ni. So, take note. Okay. Apabila dia dalam keadaan menegak, tak ada pemotongan garisan medan magnet. Jadi, bacaan dia adalah kosong. Tapi apabila dia dalam keadaan melintang, pada waktu tu cutting dia maksimum sebab dia potong pada 90 darjah. Macam tu. Okey, bila dia menegak balik, dia kosong balik. Bila dia melintang, dia maksimum tapi arah yang berlawanan. Nampak dia maksimum tapi belah satu lagi. So, ini kosong balik. Jadi, poinnya ini adalah satu putaran lengkap untuk penjana arus ulang alik ataupun AC generator. Kalau DC generator ataupun arus terus, kita boleh nampak kat sini. Okey, kalau DC, sama je kalau dia tegak macam ni kosong. Kalau dia melintang, maksimum. Tapi, dia tak ada negatif. Kenapa? Sebab arus terus ataupun DC generator, arusnya straight. Straight as in bukan straight. Apa? Arusnya dalam satu arah. Jadi, tak ada positif negatif. Dia salah satu sahaja. Okey. Jadi, korang kena kenal lah. Maksudnya, at least nampak bentuk, okey, ada gelang gelincir. Gelang gelincir tu arus ulang alik. So, kalau arus ulang alik, macam mana graf dia? Kena tahu yang tu. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh soalan. Rajah menunjukkan satu penjana arus. This is a current generator. So, macam mana nak tahu graf dia macam mana? Tengok bentuk dia. Ni bentuk apa? Sorry, ni ada apa? Ni adalah slip ring ataupun gelang gelincir. Ingat, gelang gelincir ataupun slip ring mesti arus ulang alik. Okey, slip ring must be alternating current. So, yang mana satu alternating? Ada dua arah, ada positif negatif. So, jawapan dia adalah A. Alright. So, sekarang kita tengok dekat sini. Ni pun dia suka juga tanya. Yang mana menghasilkan arus aruhan maksimum. Pada waktu bila position yang akan hasilkan maksimum induced current. Ingat, maksimum maksudnya potong pun, potong garisan tu, okay, cutting of magnetic field tu mesti maksimum juga. Jadi, ini adalah garisan medan magnet. Bila masa ataupun situasi macam mana yang potong dia maksimum? Situasi semasa dia sedang potong macam ni. Kan? Jadi, mestilah sewaktu dia dalam keadaan melintang. Okey, ingat, bukannya dia tak bergerak tau. Dia sedang bergerak. Cuma at the point dia potong macam ni yang dia maksimum. So, jawapan dia adalah C. Okey. So, seterusnya, faktor mempengaruhi. Okey, ni cikgu sekalikan dalam video ni je lah. So, faktor mempengaruhi output voltan penjana. Okey, ni pun sama je dengan faktor mempengaruhi aruhan sebenarnya. Okey, cikgu ulang banyak kali sebab benda ni sebenarnya sama. So, kita dah tahu kalau nak dapatkan output voltan ni ataupun EMF induce ni, kita kena ada cutting of magnetic field, kita kena ada pemotongan garisan medan magnet. So, logiknya kalau kita nak V ni tinggi, cutting pun kenalah banyak.
Jadi again, laju logik dia adalah kalau kita nak voltan tu banyak, cutting kena banyak. Okay, fine. So laju putaran gergelung semakin bertambah kelajuan dia, makin bertambahlah voltanya. Kan? Sebab bila dia putar laju, kadar pemotongan bertambah macam Faraday tadi. Okay. So kekuatan medan magnet. Ingat, garisan medan magnet tu bergantung pada kekuatan dia. So lagi kuat medan magnet dia, makin banyak garisan. So sekali potong je, dia akan menghasilkan voltan yang lagi banyak. Okey, bilangan lilitan gergelung semakin banyak bilangan lilitan gergelung, lagi banyak tempatlah dia boleh potong. So, dia punya EMF pun bertambah. So, ini adalah faktor mempengaruhi output voltan penjana. Okey. Alright, jadi kita tengok dekat sini. Okey, rajah menunjukkan satu penjana arus terus. Okey, kalau dia tak bagi tahu pun kita dah tahu this is a direct current generator. Macam mana? Sebab satu, tak ada power supply. Kita tahulah dia generator kan. Dan dia pakai commutator. So pakai commutator maksudnya dia adalah arus terus. Okey, antara berikut yang manakah menghasilkan magnitude arus aruhan yang lebih besar? Which one will produce larger magnitude of induced current? So kalau nak larger magnitude of induced current, maksudnya kita nak apa? Cutting tu lagi banyak ke lagi sikit? Kita nak cutting yang lebih banyak. Jadi, berus karbon yang lebih besar tak ada kaitan. Tukar kedudukan tak ada kaitan. Okey, tambah jarak. Kita cuba fikir logik. Kalau jarak dua magnet tu, kalau kita letak dia jauh, mestilah lagi lemah kan tarikan antara magnet tu. Jadi mestilah ini sebenarnya mengurangkan arus. Jadi kita gunakan gegelung yang mempunyai jumlah lilitan lebih banyak. So dalam kes ni lilitan tu maksudnya macam ni. Ni kan? Ni tambah lagi jumlah lilitan ataupun jumlah gegelung ni. Kita lilitkan dia tu lagi banyak gitu. Okay? So jawapan untuk soalan ni adalah D. Okey, so ini adalah soalan yang panjang sikit. Yang ini kita akan masukkan dekat dalam video yang seterusnya lah. Okey, kita masukkan terus soalan ni bersama dengan macam mana dynamo boleh berfungsi dan juga faktor-faktor, bukan, ciri-ciri untuk satu dynamo. Okey, ini kita akan masukkan dalam video yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.